Boleh tak Dr. Yuba bagi sedikit sebanyak tips untuk menjaga buah pinggang masing-masing, terutamanya kepada yang masih muda, macam mana nak elakkan penyakit kegagalan buah pinggang, tu yang pertama. Dan yang kedua, simptom awal masalah buah pinggang yang mungkin many people terlepas pandang. So people don't know what is the early symptom at least. So would you be able to share? So, kebanyakan masalah buah pinggang dari awal tu, you takkan ada apa-apa simptom. Right. You takkan rasa sakit, you takkan rasa apa-apa. So, of course, the earliest way to detect buah pinggang is do your yearly health check-up. That's where kita akan catch. Blood test doktor? Blood test dengan urine test. Itu cara kita tahu ada masalah buah pinggang ke tidak. Lepas tu baru kita akan siasat kenapa ada masalah-masalah macam ni dan kita boleh berhenti kerosakan buah pinggang. Kalau kita datang pada tahap akhir, jawapannya dialisis lah. Tak sempat Tak sempat. Alright, so macam mana nak tahu adalah ujian darah dan juga ujian air kencing, macam mana nak jaga? Kejagaan buah pinggang, of course, jawapannya just live healthy. Biasanya saya just nasihat pesakit saya, makan sihat, active exercise and avoid supplements lah. Can I tambah sedikit? Boleh. Kalau saya nak tambah, elakkan kalau nak jaga kesihatan buah pinggang, tak nak kena kegagalan buah pinggang, kena elakkan kencing manis. Sebab tadi doktor kata 9 daripada 10 pesakit yang duduk dekat dialysis center ada kencing manis. Kalau you tak dapat kencing manis, you tak akan dapat kegagalan buah pinggang. 9 out of 10 lah. So yang pertama, elakkan kencing manis. Jadi bila korang tengah beratur, nak beli aiskrim, nak beli kek, boba tea, matcha green, korang fikir korang lepas ni nak beratur dekat dialysis center ataupun tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau nak jaga kesihatan buah pinggang, jaga tekanan darah tinggi. Because kalau you darah tinggi, you tak makan ubat darah tinggi, you akan dapat kegagalan buah pinggang. You will end up in dialysis. So, yang rasa tak nak makan ubat darah tinggi, saya nak kontrol sendiri dulu, ubat tu berbahaya, percayalah korang akan jumpa Dr. Yuvanisa nanti, ataupun doktor nefrologi yang lain. Bukan semua doktor nefrologi handsome. So, korang better jaga tekanan darah korang. Dan yang ketiga pula adalah suplemen lah. Pengambilan herba-herba, vitamin, suplemen yang terlampau banyak. Terutamanya sekarang, it's a trend yang orang ambil macam-macam suplemen untuk cantik. Untuk putih. Saya dah makan 4 botol. Tak putih-putih. Korang jangan makan. Tak boleh putih, don't worry. Alright, so kalau you elakkan benda-benda ni semua, jaga lifestyle macam you cakap, jaga tidur, jaga stress and all that, hopefully lah boleh jaga kesihatan buah pinggang kita, tapi also buat saringan kesihatan every year. Kalau kurang daripada 40 tahun, bolehlah buat maybe 2 tahun sekali. Tapi still kalau you are less than 40, you ada risk factor macam BMI high, ada family history, yang better buat setiap tahun juga. Kalau more than 40 years old, better do every year. Podcast berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih luas untuk keselesaan anda.